Makan. 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 Makan guys. Strike. Ya. Ya. Dapat juga strike. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to Fat Balas Fish Hunter. Okay guys, hari ni aku keluar mancing setelah beberapa hari ataupun seminggu lebih kot tak mancing sebab banjir kan. So dah lepas banjir ni dah panas elok dah. Kita kembali ke spot yang aku dapat haruan mega itu hari dekat depan taman aku ni. Spot sungai ni air pun dah semakin surut. So kita boleh try sekali lagi. Sebab aku tengok kemarin aku lalu nak keluar kemarin, ada makcik tu duduk mengai puyuh kat depan jalan sana tu. Tengok dia dapat haruan. Dia mengai puyuh dapat haruan. Nak kata haruan dah lagi lah. Dia tak pergi mana lagi. Duduk dalam sungai ni. Jom kita try tengok ada ke tak sambaran dari haruan. Hari ni aku kena mengasuh guys. Ni hero seorang ni, tengok tangan berbalut, kaki pun berbalut tu. Baru accident. Kena mengasuh. Adik dia duk buat, dia tak kena duk buat, aku kena mengasuh dia. Okay guys, jom follow aku. Bagi yang baru hadir ke channel aku jemput bawah untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku tu ucapkan ribuan terima kasih. Jom. Okay guys, jom kita try. Cuba test. Ikan masih banyak. Tengok boiling ikan puyuh kan. Harap-harap haruan dah lah sambang SP aku. Ni SP yang aku gunakan tempoh hari. Color orange ni, dia luminous ni nak SP color orange ni. Aku tak pasti brand apa yang aku pakai ni. Tak ingat lah. Dalam packaging pun ada sekok lagi. Ni sekok. So setup aku gunakan macam biasa, Rentaka capture 1.5. Aku pairkan dengan casking Valiant Eagle Pro. Mainline 15LB dari Zef Relic. Kita tengok. Leader casking 20LB. Spot ni rasa tak ada orang masuk. Lepas banjir ni tak ada orang masuk sangat. Ada lah ikan yang menyambar. Belum ni banyak ikan lah ni, tapi saiz curut-curut. Boleh saiz padu tu susah. Itu nasib aku kena saiz sekilo. Ada makan guys. Makan tu buat lari pergi keluar. Ya, tu dia strike pertama. Strike pertama haruan. Tak kecil tak besar. Rasanya macam nak tepau. Sebab nak bagi si hero ni makan. Nak bagi lega luka-luka tu. Adik dia seorang ni esok baru nak keluar hospital. Kita cari haruan, bagi depa makan. Anduk ini aku nak grip mulut hang. Cara menggunakan leg grip. Ya, tu dah. Kuat leg grip ni sebab tapak dia. Buat tapak dah macam tu. Dia grip elok di mulut ikan. Ini plier kalau dia telan dalam pun no hal, sebab dia plier panjang. Kita buang. Tengok. Ya, mantap.
Makan pula guys. Makan pula. Tapi tak besar ni. Lari keluar. Tak lekat cilaka. Curut banyak lagi noh. Kan habis dah curut ni. Curut teruk. Makan SP 6cm tak lekat. Kurang SP ya. SP fluorescent 4 gram je hit. Kita pakai open hook. Tengok dia auto lekat je tak. Makan guys. Strike. Dapat juga strike. Kali ni aku pakai open hook. Biar. So macam biasa kita gunakan lead grip dan plier ini guys. Pelan. Tak ada guna plier dah terbuka. Masukkan dalam tempat keras. Dia ada ekor. Ada ekor saiz segagan. Okay guys, alhamdulillah ada juga strike 2 ekor ikan haruan. Saya tak kasar mana pun, saya curut-curut saja. Tapi boleh lah dibuat makan. Buat ubat ni bagi kat Aero ni. Nak suruh dia cari nai tak boleh, sakit tangan. Tak boleh tu tangan tu. Dengan kaki butuh tu balut 2 jari tu. Pecah habis kaki. Tangan habis. Yang adik duk buat. Tak tahulah. Nak jaga anak-anak zaman sekarang ni sangat-sangat mencabar guys. Tambah ni bayar-bayar ni umur 13 tahun, 12 tahun ni. Aduh. Kita dulu buah juga tapi tak sampai tahu depa ni. Ni lampau ni. Bawa motor. Rasa yang haram tak ada jatuh. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang bawa dia, aku jemput empau untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Pak Balak Fish Hunter. Ciao.